Hai, apa khabar semua? Pernah tak anda terfikir, kalau nak mula bisnes, mana lagi bagus? Jadi ikan bilis kat kolam mewah macam Singapura atau jadi jerung besar kat lautan luas macam Malaysia? Hari ni kita nak kupas habis-habisan soalan ni. Okey, jom kita terus masuk ke idea utamanya. Sebab soalan ni, ia sebenarnya mencabar cara kita fikir selama ni tentang mana tempat terbaik nak bina bisnes di Asia Tenggara. Ini bukan lagi pasal lokasi saja, tapi pasal sebesar mana cita-cita dan strategi anda. Jadi, bayangkan macam ni. Ini bukan perbandingan kualiti lawan kos tau. Ia lebih kepada perbandingan dua gelanggang yang berbeza. Satu, kolam Singapura yang nampak gah, berprestij, tapi dah sesak. Dan satu lagi, lautan Malaysia yang terbentang luas, kos lebih rendah dan penuh dengan peluang untuk berkembang jadi gergasi. Okey, jadi berapa sebenarnya tiket masuk untuk berenang kat kolam Singapura yang berprestij tu? Jom kita tengok nombor-nombor sebenar dan percayalah, ia mungkin akan buat anda fikir 2-3 kali. Nah, tengok jadual perbandingan ni. Perbezaan kos dia bukan sikit-sikit tapi sangat-sangat ketara. Cuba lihat sewa pejabat. 81% lebih murah di Malaysia. Gaji untuk graduan teknologi yang ada pengalaman. Hampir separuh beza dia. Cukai korporat untuk syarikat kecil dan sederhana pun lebih rendah. Ini bukan lagi soal penjimatan kecil. Ini perbezaan yang boleh tentukan sama ada bisnes anda hidup atau mati. Dan faktor yang paling besar, yang paling terasa, macam yang carta ni tunjuk, ialah sewa pejabat. Kos sewa kat tengah bandar Singapura lebih 5 kali ganda berbanding Kuala Lumpur. Cuba bayangkan sekejap. Dengan duit yang anda jimat tu, berapa ramai lagi staf yang anda boleh upah? Atau berapa banyak lagi bajet marketing yang anda boleh laburkan untuk kembangkan bisnes? Jadi, semua penjimatan tadi tu, apa kesannya pada untung bersih syarikat? Secara purata, ia boleh tingkatkan margin keuntungan anda, iaitu peratusan untung dari setiap jualan, sebanyak 10% atau lebih. Bagi syarikat kecil yang marginnya mungkin cuma 5-10%, ini bermakna untung anda boleh jadi double tau. Ini bukan lagi soal jimat cermat, ini soal kelangsungan hidup dan peluang untuk memecut laju. Baiklah, tadi kita dah cerita pasal macam mana Malaysia boleh jimatkan duit anda. Sekarang, jom kita cakap pasal macam mana ia boleh buat lebih banyak duit untuk anda. Sebab kelebihan Malaysia ni bukan setakat belanja sikit, tapi peluang untuk akses pasaran yang berkali-kali ganda lebih besar. 670 juta. Itulah anggaran saiz pasaran pengguna di rantau ASEAN. Inilah hadiah utamanya. Fikir macam ni. Singapura mungkin hub kewangan, tapi Malaysia, ia betul-betul duduk di tengah-tengah lautan pengguna yang sangat besar dan sedang berkembang pesat ni. Jadi, macam mana nak tembus masuk pasaran ASEAN yang gergasi ni? Di sinilah peranan Malaysia sebagai pintu masuk utama. Melalui perjanjian perdagangan macam AFTA dan RCEP, urusan niaga rentas sempadan jadi lebih mudah. Ada pula inisiatif macam Startup ASEAN yang bantu syarikat baru dapatkan dana dan akses pasaran. Dan jangan lupa, Malaysia adalah jaguh dunia dalam industri halal. Satu lagi pasaran gergasi yang unik untuk diterokai. Okey, kos dah rendah, pasaran pun besar. Tapi persoalannya, cukup kuat ke ekosistem Malaysia ni nak sokong jerung yang besar? Jawapannya, memang ya. Jom kita tengok bukti-bukti macam mana bakat dan infrastruktur kat sini sedang meningkat naik dengan sangat pantas. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Data pun tunjukkan benda yang sama. Arusnya memang sedang berubah. Kita boleh nampak satu anjakan momentum yang jelas, terutamanya dalam aset paling penting untuk mana-mana syarikat, iaitu bakat dan tenaga kerja. Cuba tengok data dari kedudukan bakat dunia IMD ni. Ia ukur keupayaan sesebuah negara untuk bangunkan, tarik dan kekalkan bakat. Nampak tak? Malaysia dah melonjak 8 anak tangga, didorong oleh motivasi pekerja yang tinggi dan kebolehan untuk kekalkan bakat tempatan. Sebaliknya, Singapura walaupun masih di atas, dah turun 5 anak tangga. Ini satu trend yang sangat-sangat menarik untuk diperhatikan. Dan ia bukan pasal bakat je, infrastruktur fizikal dan digital pun sedang dinaik taraf secara besar-besaran. Contohnya, bila Singapura stop pembinaan pusat data baru, pelaburan terus melimpah masuk ke Johor. Pelabuhan Klang sekarang ni dah jadi lebih sibuk daripada pelabuhan Hong Kong yang terkenal tu. Tambah lagi dengan zon ekonomi khas Johor, Singapura, semua ini adalah isyarat yang sangat jelas. Malaysia memang serius nak tarik bisnes-bisnes besar. Tapi, dengar dulu. Ini bukan bermakna anda kena pilih sama ada Singapura atau Malaysia.
Syarikat yang paling bijak tak tengok ini sebagai satu pilihan. Sebaliknya, mereka guna kekuatan kedua-dua negara secara strategik. Inilah yang kita panggil Strategi jerung hibrid. Apa benda tu? Ia satu pendekatan yang sangat praktikal. Ringkasnya macam ni. Anda letak kepala bisnes di Singapura dan badan bisnes di Malaysia. Maksudnya, anda guna Singapura untuk imej, prestige dan paling penting untuk tarik dana global. Pada masa yang sama, semua operasi utama anda, kilang, pasukan jualan, R&D, khidmat pelanggan, dijalankan di Malaysia untuk jimat kos dan berkembang dengan lebih pantas. Ini pelan 3 langkah yang ramai syarikat berjaya dah guna. Pertama, daftarkan syarikat Indo anda di Singapura. Kenapa? Sebab sistem undang-undang dan kewangannya yang mantap tu bagi keyakinan pada pelabur antarabangsa. Kedua, jalankan operasi harian anda di Malaysia untuk besarkan skala dan maksimumkan untung. Dan langkah ketiga, yang paling best, guna Malaysia sebagai tapak untuk tawan pasaran ASEAN yang luas. Memang strategi terbaik dari kedua-dua dunia kan? Jadi, pada penghujungnya, pilihan ini berbalik semula kepada anda, kepada matlamat dan strategi pertumbuhan bisnes anda sendiri. Cuba fikirkan baik-baik matlamat utama anda. Adakah anda nak bersaing sengit, berhempas pulas untuk dapatkan cibisan kecil dalam pasaran yang dah matang? Ataupun adakah anda nak jadi peneraju, jadi dominan dalam pasaran yang sedang berkembang dengan sangat pesat? Jawapan anda itulah yang akan tentukan sama ada anda patut pilih kolam ataupun lautan. Kesimpulannya mudah je. Prestige dan imej tu memang penting. Tapi keuntungan dan keupayaan untuk berkembang tu adalah segala-galanya. Jadi, strategi yang paling bijak bukanlah memilih salah satu. Tapi, membina sebuah bisnes yang dapat manfaat daripada kedua-duanya. Macam kata-kata ni, ia merumuskan segalanya dengan tepat. Letakkanlah ego anda di Singapura kalau perlu. Tapi pastikan duit masuk di Kuala Lumpur. Fikir-fikirkanlah.